Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit, di mana kereta ni datang malam tadi towing. Towing. So dia letak kereta, so pagi tadi datang bagi kunci semua. So kita dah check pagi tadi. So sekarang ni baru ada kesempatan untuk buat video. Sebenarnya kereta ni dah proceed dengan owner dah, memang confirm buat. Cuma sikit utamakan korang. Siapa-siapa yang ada masalah berkait dengan kereta Azia ni, ataupun kereta-kereta yang menggunakan kereta-kereta moden lah, kereta-kereta moden memang akan ada penyakit macam ni. So dalam scan tool ni, cuba tengok scan tool ni OBD, scan komputer untuk mengenal pasti lah sama ada lampu check light kacau dan apanya. So kalau sini tengok semua okey. Okey, nampak cik kan? Okey, lampu check light pun okey. Cuba tunjuk lampu check light dulu. Sikit off kunci dulu. Okey, kita on dulu, tengok lampu check light kat mana. Okey, lampu check light kat sini. Nampak cik kan? Nampak kan? Okey dah. So kita start. Memang betul lampu check light tak ada. Timing idling dia macam okey, tak ada masalah apa. Cuma sekarang ni kita test bawa sekejap kereta ni. Okey. Alright. So boleh tunjuk bengkel sikit. Kalau anda kata sebab nak datang ke Tamin Jaya Seri Kembangan Balakong, boleh datang ke bengkel kami. Alright Dekat description bahagian bawah korang boleh tengok maklumat detail dan ada nombor WhatsApp lah. Anda kata korang nak tanya permasalahan tentang kereta. So jom. Okey, contoh sikit tengah bawa macam normal. Suara ada cik mic semua ada kan? Seat belt ada kan? Seat belt ada, jangan risau. Okey, macam contoh kereta ni tengok macam okey lah. Tapi kalau kita paksa sikit, nampak sikit. Tengok pedal kaki dulu kat kasut ni, cik tengok kat kasut ni. Kejap kau fokus kat kasut. Nampak cik kan? Nampak okey, jap aku try tu dulu. Tekan minyak okey, tekan okey, cik cuba tengok kat meter pula. Tunjuk kat meter. Tunjuk kat meter, nampak okey, ni dah 20 km per jam kalau korang tengok sikit tekan macam tadi juga. Tu. Tapi tekan dah tu. Okey, so sekarang ni korang nampak situasi kereta ni di mana kereta ni dia tak lebih daripada RPM apa RPM 3 sampai ada mengeluarkan knocking sedikit. So sekarang ni kalau nak bawa naik bukit ke barang kalian, kereta tak boleh bawa bukit dah. Macam tak boleh bawa dah cik. La ilaha illallah, sadar cik kita cik. Sadar kita cik. Jauh sangat pusing. Sadar dah kita. Ambil tutup aircon dulu kejap. Power ada. Nasib baik ada power balik. Okey, so macam contoh kereta ni sikit akan pergi bawa ke bengkel Sikit tunjuk kat korang dah, di mana kalau korang tengok power kereta ni hilang. Tak boleh nak pergi. Ada penukaran gear tu ada. Okey, dalam situasi macam ni boleh tak cakap macam gearbox rosak? Relax dulu. Untuk berkait kerosakan gearbox, korang tak boleh tuju ke gearbox dulu. Sebab utama dia powerkan di enjin dulu. Sebab kalau kita letak dekat N ataupun dekat P, kita rem tu memang lemau. Waduh, ada kereta pula side sebelah kanan ni. Dia ingat ni negara Eropah ke apa? Okey, kita tak pada masuk dah. Okey, so sekarang ni kalau kita dalam keadaan statik, letak kat P ataupun kat N, dia boleh rem Macam contoh kereta ni dia boleh rem. Dia masih boleh rem. Kalau kereta-kereta moden sekarang ni, korang jangan pelik. Kadang-kadang ada orang tanya, kereta saya kalau parking saya nak tekan rem tak boleh? Bang, normal bang. Kalau kereta-kereta moden memang dekat terus. Korang kena gerakkan kereta baru boleh rem, baru boleh tekan minyak. Itu sebenarnya feature yang dibagi untuk memastikan enjin korang boleh bertahan lama. Faham tak? Kadang-kadang jenis kita orang tak diperlukan. Kenapa nak rem tu? Tak payah. Okey. Tapi panas lah cik kat situ cik. Boleh lah sekejap cik kan? Boleh lah tentang ilmu kan? Okey, so sekarang ni kita letak kat P dulu. Okey, kita rem. Terasa dia punya berat. Okey, tengok komputer. Komputer sikit keluar dulu. Nampak cik kan? Kita masuk atas sekali. Healthy engine. Healthy heart. Dapat okey, kita scan. Tengok trouble code. Okey, nampak engine okey guys. So sekarang ni bukanlah sikit cakap, sikit maklum yang komputer ni 100% dia boleh kesan. Dia nak tak nak memang korang kena rujuk bengkel, check mechanical, physical. Bermakna korang kena pergi bengkel, check physical. Macam ni okey. Dia tak adalah cakap exhaust sensor rosak ke
Map sensor rosak ke, injektor ke apa benda pun tak ada. So sekarang ni komputer tak apa nak tolong dah. So apa lagi? Ni guys, yang penting subscribe. Korang ada cantik lah tu. Okey, kita matikan enjin. Cik, jom kita keluar. Jom kita tengok. Alright. Okey. Cik, boleh ikut ke situ? Situ. Nampak sampah sangat tu, cik. Pukul kaku. Okey, so sekarang ni yang pertama kita akan tengok berkait dengan spark plug lah. Kalau korang tengok kat sini ada bahagian sistem pembakaran lah. Sebab benda-benda macam ni dia akan berkait dengan sistem pembakaran, sistem letupan. Sebab yang ada masalah bukan berkait dengan gearbox. So kita kena fokuskan dekat dia punya enjin dahulu. So secara fitrahnya guys, korang kena check sistem pembakaran. Wah, dia pakai saiz apa bang? Spark plug dia 14 ke 16? 16, okey. So kita buka spark plug sekejap. Sepatutnya saya buka spark plug pun boleh, tapi disebabkan Siki buat video ni, korang Siki kena tunjuk kat korang. Siki cari punca kereta ni lebih kurang dalam berapa milisecond je sebenarnya. Okey? Nak bagi tahu power ke tu. Ataupun nak bagi tahu yang terpaling padu lah. Okey, untuk geng-geng termostat, Siki dah lama dah tak bantai korang, tapi korang relax je. Tunggu masa nanti. Kalau Siki jumpa kereta yang buang termostat, siap. Okey, so Siki keluarkan spark plug dulu. Tak keluar. Korang ambil je benda ni, korang cocok kat sini. Okey, so kat sini, ni adalah sistem pembakaran. Cuba tengok cik. Nampak cik kan? Lighting memang cantik lah. Memang cantik Kalau kita tengok pembakaran ni, seolah-olah macam cantik. Sikit tak pasti. Spark plug ni Siki rasa dia ada lah. Pergi mana-mana tukar spark plug. Abang ingat tukar spark plug settle lah. Komputer tak pernah tolong. Spark plug pun dia kata pun okey. Ni pun tukar baru ni Siki rasa. Tak ada lah contoh. Tukar baru ni. Plug coil tengok macam ori lagi ni. Tak ada masalah. Secara tak langsung, untuk sistem pembakaran dia, kita boleh cakap cantik lah. Sebab dia tak berminyak. Kalau ikut law, korang kena kebuka ke 3-3 Untuk kereta Azia ni, dia menggunakan 3 piston. Dia tak pakai 4. Tapi korang jangan belagak pula yang pakai 4 piston. Korang tahu tak? Toyota GR Yaris kan 3 piston tu kan. Korang tengok berapa horsepower dia. 300 horsepower guys. 300. Nasib baik kancing sikit 200. Okey, kita pasang balik spark plug. Okey, so sekarang ni korang dapat tahu dah yang spark plug dia okey. Sekarang ni nak tukar spark plug dia ke? Mana boleh, spark plug cantik kan. Habis nak tukar apa? Plug coil. Tukar plug coil mana tahu api tak kuat ke, api lemah ke. Kita dengar plug coil pula. Dia kalau buat kerja guys, kena ada step. Kadang-kadang dia akan kena tempat apa yang Siki tunjuk ni. Okey. So yang spark plug dia adalah, dia ada cover atas ni semua. Tapi Siki tak nak lah buka. Sebab bila Siki buka, nanti buang masa tau. Banyak benda yang Siki kena tunjuk kat korang. Kena buka. Ni kotak angin je atas ni. Dah dapat Okey. So kita buka dekatkan je. Okey, kalau korang tengok kat sini, tak tahu lah, korang dengar nanti komen bahagian bawah. Okey Okey, cantik. Okey, cantik. Okey. So kita dah pasti yang dia punya api plug plug coil lah. Makna kata lah, bila bunyi tu dia spark kuat tau. Tak. Itu tandanya plug coil korang yang pertama dia bekerja. Okey. Yang kedua, dia kuat. Kadang-kadang bunyi slow, dia tek. Itu tandanya plug coil korang, api dia tu ni bang. Dapat? Besar je Sekejap kena tengok macam ni cik. Ingat cik sama-sama sekolah ni je. Nak bagi tahu dia kuat lah. Okey, secara tak langsung, bila kes macam ni, ada tak cakap spark plug kena tukar ke, plug coil? Tak. Okey. Nak apa lagi? Thermostat. Tak payah mengena thermostat lah. Sebab dia tak kira suhu sejuk ke suhu panas ke, memang dia jadi macam ni. Okey, selain daripada tu apa lagi guys? Fuel pump. Boleh tak kita nak tukar fuel pump kereta ni?
Okey, sekarang ni untuk kereta ni return pipe dia tak ada. Kalau Siki nak check, mungkin Siki akan kena buka arsip bahagian belakang. Buka seat bahagian belakang, buka selak sikit kapet dia, baru nampak dia punya penutup cover bahagian atas. Maknanya kita buka penutup tu keliling 8 ke 10 macam tu boleh keluar. Lepas tu nampak pipe pressure daripada fuel pump yang keluar sampai ke sini. Cuba tunjuk dulu cik, dia akan keluar kat sini guys. Macam kereta ni akan mesti ada, semua kereta akan ada minyak masuk dekat injektor. Injektor bahagian dalam tu dengan fuel rail. Tapi minyak keluar tak ada. Untuk kereta yang tak ada fuel rail, sebenarnya fuel rail korang tu, minyak return tu dia dah ada dekat tank. Kereta ni dah ada dalam tank dah. Boleh dapat So secara tak langsung kita akan check pressure, test pressure dekat bahagian belakang. Kalau andai kata pressure tak kuat, boleh tak jadi masalah macam ni? Boleh. Boleh guys, memang boleh. Okey, selain daripada tu sikit tak boleh terlampau panjang, takut jadi macam panjang sangat. Ada tak berkait dengan fuse? Fuse boleh tak korang check? Boleh. Bermakna korang check bahagian fuse, ada benda-benda fuse putih, kau tengok yang berkait dengan enjin dan sebagainya. Tapi dia akan keluar lampu check light. Sedangkan komputer tak boleh baca. Why? Macam mana guys? So satu lagi solution untuk kereta ni, biasa sangat sikit tengok kurangnya penjagaan minyak hitam. Cuba tengok ni. Jauh cik sampai ke minyak hitam guys. Cuba kita tengok. Okey, kalau korang tengok dalaman minyak ni, sekejap sikit masuk tangan ni kejap kerah cik. Kerah. Tengok tu. Nampak padu kan? Okey, apa mengena kereta ni hilang power dan juga benda ni? Apa mengena tahi keladak ni dengan ni? Nanti korang akan nampak satu lagi tempat selain daripada ruang enjin dalam ni, dia akan ada juga benda macam ni. Ada guys. Sebab tu korang kena tengok video sampai habis guys. Rugi korang skip video. Nanti korang tak faham. Lepas tu korang komen bahagian bawah, kereta saya menggunakan petrol ataupun tak. Kereta saya leaking. Berapa agak-agak? Bukan macam tu bang. Okey, ada soalan satu menarik guys. Kejap guys. Okey, dia kata kereta saya ada masalah flywheel OC bocor. Berapa kos dia? Bang, dia bukan tak boleh jawab. Bila melibatkan flywheel OC, sama ada kereta abang jenis apa? Jenis kereta Toyota ke Honda ke Proton ke kedua, ada yang frame ke tak. Kalau kena Estima, ada harga macam Wira. Kalau kereta kancing, Klisa, kena keluarkan enjin. Betul? Kena tahu pula auto ke manual. Faham? Lepas tu, untuk berkait dengan harga, korang tengok description bahagian bawah ada nombor Wasabi. Okey, contoh dalam enjin dia ni, Siki sendirilah tanya owner. Owner cakap betul lah, dia ada lajak-lajak minyak hitam. Yang korang tengok kat jari Siki tadi, lajak-lajak minyak hitam. Lajak kilometer mungkin tak, sebab kereta ni dah jalan 250,000 kilometer. Memandangkan kereta nak capai 300, 200 tak sampai lagi 50,000 baru capai 300. Kira jauh lah tu, 300,000 kilometer. Owner ni memang betul, dia sampai masa memang dia tukar. Mungkinlah ada telajak pun tak banyak Okey. Yang jadi macam ni paling ketara dia menggunakan bermacam-macam jenis. Okey, minyak ni dia sebenarnya korang nak tukar minyak dia tak ada masalah. Cuma kadang-kadang jenis yang korang dapat tu minyak fake, minyak tiruan. Secara tak langsung, minyak tiruan ni kalau korang tahu memang 100% dia tak bagus lah. Dia tak ada adaptif, dia mudah panas. Sikit dah banyak dah buat video tentang keburukan minyak enjin yang bukan minyak enjin terpakai guys. Minyak enjin terpakai, minyak tiruan, minyak fake. Bermakna contoh, market harga 120, tiba-tiba korang dapat RM30. Kat situ dah tahu dah. Tapi kadang-kadang harga yang fake pun sama harga. Okey, sebab tu hati-hati penggunaan minyak hitam. Pastikan selepas korang tukar dalam tempoh 1,000, 2,000, tengok macam mana. Buka cap tengok keladak ke tak. Takut kadang-kadang dia berkeladak dalam enjin. Dia bukan apa. Bila keladak macam ni, struktur dalam enjin dia akan jadi rosak. Komponen dalam enjin dia akan terhakis, makan dan sebagainya lah. Okey, macam contoh kereta ni, fuel pump rosak ke? Boleh jadi fuel pump rosak. Okey. Boleh cakap ECU rosak? Boleh cakap ECU rosak sebab ECU pun tak baca apa-apa. Tapi kereta tak ada power. Boleh tak cakap ECU? Boleh. Boleh tak cakap fuse box? Boleh. Boleh tak cakap cam sensor, crank sensor? Boleh tak? Boleh. Boleh cakap injector? Boleh. Boleh cakap map sensor? Boleh. Boleh cakap coolant temperature sensor? Boleh.
Boleh cakap. Wah, dia punya banyak. Boleh cakap semua guys. Maju sukan untuk negara guys. Jangan. Okey. So, cik, kau fokus kat sini balik. Fokus kat sini. Okey, secara tak langsung kat sini dia ada satu special lah. Special tool untuk buka exhaust sensor. Dia bahasa komputer auto sensor. Bila korang bagi pergi exhaust, cakap auto sensor pun boleh ataupun exhaust sensor. Mana-mana pun sama je. Cuma ada kereta yang menggunakan satu sensor, kadang-kadang ada dua sensor. Okey, ingat So secara tak langsung kita tengok bahagian atas auto sensor. Kat sini ada soket, boleh cabut, tekan, cabut. Okey, dia memang ada special alat lah untuk kita buka. Dia memang bentuk macam ni. Dia ngam-ngam masuk. Ngam-ngam masuk. Okey. Kalau contoh ketat sangat, ambil lah spray toto body pula dah. Spray anti rush dan sebagainya. So kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Oh, macam tak pernah buka guys. Okey. So untuk auto sensor, kalau anda siapa-siapa yang ternampak video ni, Siki akan buat short nanti video ni. Auto sensor bukan diharuskan, tapi wajib. Kalau anda kata auto sensor naik, okey, memang betul auto ni rosak. Dia kalau dah trouble code naik, bermakna bacaan dekat ECU dah baca salah. Fungsi exhaust sensor ni, dia membaca kadar pembakaran, combustion chamber tu guys. Dia sensor yang membaca. Dia bagi data kat ECU. Supaya, kan kadang-kadang kan enjin sejuk pembakaran dia lain. Faham tak? Dia baca. Supaya dia boleh bagi tahu kawalan untuk timing. Dia boleh bagi tahu injektor berapa banyak kau kena spray. Faham kan? So, inilah pentingnya auto sensor ni. Selebihnya lebih kepada sistem penjimatan. Kalau anda kata auto sensor ni bermasalah, akan makan petrol dan terasa berat. Adakah auto ni sensor ni rosak? Tak bang. Boleh tak sikit cakap benda ni rosak? Boleh. Komputer tak cakap. Boleh tak kita tukar? Kebarangkalian tu nyata lah. Sebab kalau berat macam tu, mesti benda ni. Guys, sikit ingatkan. Bila kereta korang yang mengalami masalah lampu check light, logo check light tu warna oranye kan, itu bukan benda ni bang. Bukan. Asal logo tu tak apa, try exhaust sensor. Try dah lah beli sensor cak ayam. Betul. Scan komputer dulu. Sebab dekat enjin, dia bermacam-macam sensor. Ada. Daripada crank sensor, cam sensor, airflow sensor, TPS sensor, coolant temperature sensor, engine oil pressure sensor. Ada pula throttle body sensor. Macam-macam sebenarnya. Tak boleh cakap lampu check light terus benda ni. Tak boleh. Sebab dia memang ada komputer untuk khas mengenal pasti mana sensor rosak. Kalau macam ni, benda ni rosak ke? Kalau nak makan boleh ni cakap rosak. Tengok fizikal macam ni. Boleh je sebenarnya. Cuma apabila komputer tak keluarkan error code, bermakna sensor ni tak rosak. Okey. Apa motif kau buka auto sensor? Sebab apa guys? Sebab Siki nak ambil satu kamera dulu. Kejap cik. Mana pula kamera tadi? Aduh. Dok. Kamera. Okey. Okey, dekat sini guys. Cik kau kena fokus dekat sikit kat sini. Takut tak nampak nanti. Sebab dia cahaya terang kat luar ni. Secara tak langsung, janganlah yang ni pula bateri habis. Macam tu guys. Nampak cik kan? Duduk dalam sikit. Nampak cik? Boleh fokus kan? Nampak kan? Boleh nampak kan? Okey. Boleh? Okey. So sekarang ni dia punya ni lah. Dia punya apa ni? Dia punya kamera lah. So korang fokus kat situ. Dah sikit jolok kat sini dulu. Sikit jolok dalam ni. Nanti korang tengok dalam tu. Okey. So tu catalytic converter. Siapa nampak, nanti komen bahagian bawah. Korang tengok dalam tu catalytic converter macam mana. Nampak cik kan? Takut korang tu patut tepi kan. Takut tepi ni macam tepi ni. Macam tepi ni nampak ada lubang-lubang kan. Tengah-tengah tak ada lubang dah. Hilang lubang-lubang tengah-tengah. Tepi-tepi ada. Ni. Tu tepi sana ada kan. Secara tak langsung kereta ni guys, kalau korang nak tahu apa masalah dia, catalytic converter sumbat. Kereta ni bang ada masalah catalytic converter. Cumanya sekarang ni dia bukan jadi secara tiba-tiba. Korang kena faham. Okey? Dalam condition macam ni, bermakna enjin ni dah start
condemn. Enjin ni dia dah start masalah condemn. Sistem pembakaran kereta ni sebenarnya dah bercampur dengan minyak hitam. Minyak hitam dah masuk ke dalam ruang pembakaran. Dia meletup sekali. So karbon-karbon yang ada dekat sistem pembakaran akan keluarkan exhaust. Dekat exhaust sana ada catalytic converter. Catalytic converter ni lebih kurang macam filter lah. Kereta moden yang nak keluarkan kereta wajib kena ada catalytic converter. Kalau tak, dia tak layak jual kereta dia dekat mana-mana negara yang dia nak jual lah. Wajib. So dia punya sukatan dia lah. Sebab tu kalau korang nak jumpa akan datang, tak jumpa dah kereta heavy-heavy. Confirm dia ada sekatan dia dah. Okey, secara tak langsung siapa-siapa yang nak ambil kereta kereta-kereta padu-padu sekarang boleh lah. Macam sikit tak apa, kancil cukup. Okey, secara tak langsung sistem pembakaran tu dia tak boleh tembus dalam ruang catalytic converter. Secara tak langsung guys, kita akan membuktikan menggunakan alat. Ni. Okey, ni alat. Di mana inilah alat untuk mengesan sama ada korang punya catalytic converter bocor ataupun tak. Sikit bukan buat kerja saja bang. Kita nak membuktikan satu benda tu bang. Kalau boleh bang, sikit nak masuk dalam catalytic converter tu. Kalau boleh, masuk dalam catalytic converter tu, tengok dia punya jaring tu kan. Kalau boleh, tapi tak boleh guys. Sebab tu ada alat. Macam-macam lah kamera. Tengok tak cukup dengan mata, tengok pakai kamera. Tak cukup pakai kamera, pakai pula meter. Okey, cara penggunaan dia boleh je masuk kat sini. Tengok kan, kita pusing. Okey, nanti sikit akan bagi tahu cara penggunaan dia. Okey, ni adalah meter, tak kira lah PSI ke ataupun dia pakai bar ke. Okey, yang penting benda ni agak berkualiti sikit lah. So, dekat meter ni dia akan memberitahu. Andai kata tak ada kebocoran, dia akan kekal kosong. Nampak cik? Dia akan kekal kosong. Kalau naik pun mungkin sedikit saja. Kalau andai kata korang start, dia meter ni naik 0.04, 0.06, secara tak langsung dia ada masalah. Pressure tu tak boleh tembus daripada catalytic converter. Sekarang ni cik, kau fokus kat sini dan korang tengok betul-betul sama ada dia maintain dekat kosong sahaja ataupun dia naik. Kalau dia naik tu guys, panjang sangat ke cik? Agak-agak cik, naik cik? Agak-agak dia orang tengok lagi tak? Wah, takut dia orang tak tengok lah. Okey cik, cuba ala kaku sikit cik. Ala kaku sikit dulu. Ala meter tu ala kaku. Meter tu pusing. Aku nak tengok sekali. Engkau tengok sekali. Macam tu baru sedap guys. Okey. Start Okey, kalau korang tengok meter tu, dia naik. Nampak cik kan? Dia nampak kan? Nampak. Dia naik 0.04 tu. Itu tandanya kereta ni ada masalah tersumbat. Macam mana sikit boleh tahu sikit? Yang pertama kita tengok daripada meter tadi. Yang kedua bang, kita boleh test kereta ni tak payah pakai auto sensor. Boleh hidup ke? Boleh hidup bang, abang jangan takut. Kereta abang ni kita tak pasang auto sensor pun bang, dia boleh hidup bang, abang jangan takut. Lagi-lagi abang nak tengok video sikit kan, dah banyak benda tahu, jangan sombong bang. Share kepada kawan-kawan, saudara mara dan siapa-siapa yang korang sayang lah. Okey. Pasang ni pula. Jap. Sembang pasang soket. Tak, kita pasang soket je. Biar dia kat luar je buat kerja guys. Biar dia buat kerja kat luar. So kita baca kadar kat sini lah. Tak apa, itu tak ada masalah. Cuma sekarang ni sikit nak pastikan, bila sikit tak pasang, pressure lepas letupan pembakaran akan keluar laluan daripada sensor tadi. Bermakna kereta ni mesti akan ada power. Okey, tapi kena ingat dulu guys. Okey cik, tengok kat dalam. Tengok kita start bunyi exhaust bising tu normal disebabkan kita buka piping depan. Tengok RPM. Sebab sikit dah buka sensor, so dia jadi macam tu lah sikit. Tengok belah RPM cik. Belah RPM kilometer tak gerak. Okey, kita tekan Oh, nampak ke? Okey, maknanya dia pergi tu memang ringan. Okey. Dapat sebab pressure dah boleh keluar. Sebab tu power bang. Kalau sikit bawa, bising je lah jadi kawasan sini. So memang kita dapat kesan pasti yang catalytic converter dia sumbat. Okey, solution untuk kereta ni, kalau andai kata kaya ataupun banyak duit, boleh tukar seketul catalytic converter. Catalytic converter tu dia kategori benda-benda yang rajin orang curi ke guys. Okey, benda tu ada tempat dia boleh jual dan diorang biasa curi benda ni. Hati-hatilah. Secara tak langsung, yang pertama boleh tukar catalytic converter yang baru ataupun yang nak murah sikit yang terpakai.
kalau ada jumpa yang terpakai, sumbat. Nak murah sikit kan? Boleh ke? Boleh. Kalau beli baru tu pastikan tak sumbat. Suluh dalam tu tengok sumbat ke tak. Kalau cantik, sarung. Pun tetap mahal juga. Lepas tu korang kena solution yang dua perkara tadi, settlekan masalah ni lah. Masalah yang bu semua tu. Okey, ada solution selain benda ni. Sama ada nak pecahkan tabung dalam ataupun buat piping. Selalu kalau orang pecah, dia ada masalah sikit kalau model ni. Dia bila back pressure, faham tak? Dalam sistem pembakaran, selepas letupan, exhaust tak semestinya boleh terus pergi kat belakang. Udara pembakaran tu, exhaust tu, haba panas tu, dia tak boleh pergi belakang. Sebab tu dia ada piping. Piping bahagian bawah, dia ada piping kat sini nak bagi senyap. Itu nama dia back pressure. Supaya minyak angin tu dia tak boleh keluar terus. Dia tak nak. Dia kena ada benda yang menyekat dia. Itu nama back pressure. Sebab tu kereta ada orang buat exhaust power katanya. Sebenarnya rasa je sebab kau dah bayar. Hakikatnya makan petrol, power hilang dan sebagainya. So secara tak langsung bagi choice ataupun terus buat satu piping. Itu jimatkan kos lah cerita ni bang. Kalau orang kaya lain bang. Cuma masalah macam ni, dia tak boleh lari dengan, walaupun dia buat ataupun dia buat macam mana pun, kereta ni sebenarnya ada masalah berkait dengan enjin. So yang keladak-keladak lan tu sebenarnya berkait dengan sisa-sisa pembakaran. Sisa pembakaran tu sebenarnya terjadi sekiranya dalam sistem pembakaran dia ada unsur minyak hitam. Sebab tu kereta-kereta yang ada catalytic converter makan minyak hitam, standby duit korang untuk angkat heat. Biasanya ada masalah daripada valve seal ataupun piston ring. Bergantung modal korang lah. Sikit bagi tahu je supaya tak nak lah catalytic converter sumbat, petrol makan kuat. Tak apalah, petrol sekarang murah sikit kan. Yang penting kena ada IC. Habis je kuota 300 liter tu, korang jadi wagas. Tak. Okey, secara tak langsung, maknanya kereta ni kita suggest untuk customer angkat head, buat balik lah. Sebab enjin ni pun dah 250,000 km. Lepas tu adalah termasuk minyak-minyak fake. Secara tak langsung dalam enjin berkeladak. So kita suggest untuk customer angkat head, buka oisam, buat pesering. Lepas tu tengok valve seal, proses pemasangan tu, buat sistem exhaust. Settle. Semudah ABC je, sebab sembang lah. Kalau buat lambat bang. So itu sahaja untuk video kali ni. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada video sikit ni, sikit minta maaf. So baru-baru ni siapa tengok sampai ujung ni, video akhir ni, sikit tak nampak orang Ipoh. Orang Ipoh tak pernah nampak. Dekat 2 bulan dah sikit tengok. Dekat komen bahagian bawah orang Ipoh sikit tak nampak. Baru ni sikit nampak Johor, Pahang ada, Kuai, orang kampung, Terengganu ada, wilayah persekutuan pun ada, Sabah ada, Sarawak sikit ada seorang je. Cuba tengok mana-mana negeri lagi yang tak nampak komen bahagian bawah, nanti komen. So itu sahaja untuk video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Sas.